Berikut adalah fakta menarik mengenai lompatan harimau. Sebelum tu, yang belum follow, jemput follow dulu. Like, komen, share. Sudah? Terima kasih. Harimau ada beberapa spesies, antaranya harimau bengal, Siberia dan harimau Malaya. Rata-rata harimau mampu melompat kira-kira 30 kaki atau sekitar 9 meter dalam satu lompatan. Ketinggian lompatan harimau, jika harimau melompat secara menegak, boleh mencapai sehingga 16 kaki atau kira-kira 5 meter. Dan ada laporan mendakwa ia boleh mencapai lebih 18 kaki atau sekitar 5.5 meter. Lompatan ini biasa digunakan untuk mengejar mangsa atau melintasi halangan seperti sungai dan gaung. Sebagai kucing terbesar, keupayaan fizikal harimau untuk melompat adalah sangat luar biasa. Jadi kalau korang jumpa harimau, jangan takut, jangan lari, tapi tunduk dan berundur perlahan-lahan sambil berdoa pada Tuhan supaya hari ini bukan hari terakhir anda. Jadi sudah anda belajar? Sila komen.